Hi guys, welcome back to channel yang tiba-tiba rajin untuk upload video setelah mendapat hidayah di hujung-hujung puasa hari tu. Biasalah manusia. So, hari ni straight to the point je, kita nak bawa korang makan dekat satu tempat yang wajib korang singgah kalau datang ke Kuantan. Sebab dia ada menu special, nama dia ialah Paih Patin Tempoyak. Boleh ke letak kat sini gambar? Yang senang kita jumpa kan patin tempoyak yang berkuah. Yang ni dia masak dalam aluminium foil. Lepas tu dia punya kuah tempoyak tu dia pekat pedas. So kita jumpa dekat Mabik. Nak apa? Badan. Kita nak badan. Ni harga dia, badan tapi yang besar. Portion tu boleh makan 2 orang. Ekor, badan dan juga kepala. Sama je harga. Kat sini ada ulam dia. Banyaknya ni sedap. Nama dia apa? Ulam raja kan? Nak ni. Nak tu. Lepas tu nak tu. Ada orang akak. Nak tu. Nak ni satu. Sedapnya. Mesti ada macam-macam sambal. Kita dah ambil ikan, lepas tu nak rasa itu juga kurang. Tapi tak ramai hari ni. Sebab mungkin ni baru first day dia open lepas cuti daripada raya. Lepas tu ni dah pukul 3 petang. Mabik dia tutup setiap Selasa, and then dia punya tutup tu awal tau. So korang kena tengok dulu timing. Ataupun kalau nak confirm, korang check je dekat IG. Diorang memang responsif, tanya je buka tak, dah tutup ke, so boleh call apa semua. Ni bahagian badan dia. Lepas tu kita ada ambil ulam-ulam, sambal-sambal sikit. Yang ni kuah macam kuah sala telur tu lemak telur. Lepas tu yang tu ada kepala, lepas tu badan. Sedapnya. So dia tak makan nasi, so kita makan patin tempoyak paih dengan dia punya ulam. Sedapnya. Bismillah. Kat subscribe, share. Bangkit weh, bangkit. Weh, sedap tu. Nak apa ni? Gaduh. Gaduh. Apa gaduh? Ku kunci hati untukmu. Lagi? Dah. Sekejap gitu. Bang ni tadi cili. Lepas datang, ambil dia punya tempoyak ni. Nampak tak dia punya kuah pahit tu? Sedap gila, dia pedas. Dia pekat dengan pedas. Kalau korang macam tak ambil kuah tempoyak biasa yang cair tu pun tak apa, takkan kering. Sedap ni. Itu sambal-sambal tu, budu tu pun korang ambil je. Tadi kan satu fall RM26 ke RM25 tadi kan. Tapi dalam tu kan rasa ketul tau, dan ketul. And then kuah dia banyak, so memang berbaloi. Makan je 2 orang share. Punya kuah memang tak kejeput. Dia macam tak payah nak tambah kuah sikit pun. Ai, kelakar lah. Tak payah, memang banyak. Mesti dia banyak. Kenyang, Alhamdulillah. So korang tengok harga dia berapa? So kita makan 6 orang, 5 dewasa, seorang budak. So kita ambil 3 ikan paih patin, 2 badan tu ada, tapi dia sama harga je, 3 tu. So 3, lepas tu ulam-ulam, nasi ada 4, 1, 2, nasi ada 4, campur dengan ada kuah-kuah sikit ambil tu sama sambal. Air tak ada, semua minum air kosong. Total berapa? Cuba teka. Tada, RM97. So kalau korang datang dekat area Kuantan ni, memang kena try. Yang tak pernah try Paih Patin Tempoyak, sila cuba. Dia ibaratnya kita makan ikan bakar, tapi tak bakar lain. Dia lembut kan, kalau bakar macam keras ataupun kadang kering kan. Ni dia lembut, makan dengan sambal tempoyak. Tapi rasa lain lah, lain. So kita dah habis makan. See you guys in next video. Kita nak pergi pusing-pusing dekat area bandar Kuantan, nak cari kopi ke, bawa balik puding diraja. Kita nak bikin diraja ke. Okay, so kalau korang orang Kuantan ataupun korang ada any suggestions tempat makan lain area Kuantan, korang komen kat bawah. Kuantan ni macam ibarat kampung kedua. Sorry. Selain kat Pahat Perak tu, kita ada kampung Kuantan. Nak buat sendiri kampung dia, sewa Airbnb. See you guys in next video. Nanti kan korang waste je Mabik sebab dia ada beberapa cawangan lain tau before ni, tapi dia dah tutup tempat yang dekat luar. Dia
sedikit ke dalam yang area ni. Just Waste je, Mabik. Tak sure, Google ataupun call dia diorang. Next video kita nak buat konten apa? Belum tahu lagi.